Assalamualaikum semua, kembali bertemu di channel saya Hamziah Misha. Okey, hari ini saya nak masak rendang sotong. Kita tunjuk dulu bahan-bahan sebelum kita memasak. Kita ada lebih kurang 4 ekor sotong katak yang saya sudah bersihkan. Ini bentuk sotong kataknya ya. Ni dia ada tulang di bahagian belakang dia. Ini tulang dia. Kan ini bentuk sotong dia. Ya, tidak terlalu besar ya. Okey, itu bahan-bahan dia, bahan-bahan yang lain. Okey. Sedikit gerisik. Ini gerisik, jus asam jawa, santan kotak. Satu kotak ni 65 ml. Kemudian kita ada cili kisar, cili kering yang dah dikisar. Kita ada tu di sini Ryan, di sini daun kunyit, juga daun limau purut, dan juga ada rempah 3 sekawan, kayu manis, bunga buah pelaga dan juga bunga lawang. Di sini ada serbuk jintan putih dan juga serbuk ketumbar dan juga garam, setik garam dan juga serbuk kunyit. Kita juga ada bahan perasa di sini. Dan perasa, dan juga kita ada sedikit udang ya. Udang pun tak berapa nak cun dah, okey, tapi insya-Allah boleh lagi dimakan. Kemudian di sini ada bahan kisar. Bahan kisar ni kita ada 3 batang serai yang saya dah potong-potong, 2 biji ataupun 2 labu sederhana besar bawang merah juga saya sudah potong. Kemudian kita ada cili padi merah, cili padi hijau. Kepedasan ikut selera masing-masing. Ada lebih kurang 1 inci halia, 1 inci lengkuas, dan juga ada 1 biji ya, 1 butir ataupun 1 biji buah keras. Itu sahaja bahan-bahan yang untuk dikisar. Dan bahan dikisar ini kita tumis ya, tapi kita tidak letak minyak di atas meja macam saya cakap. Biasalah ya, kita akan letak di atas dapur nanti. Okey, saya nak kisar dulu bahan-bahan kisar. Okey, kita punya bahan-bahan yang kita tumis tadi dah naik bau ataupun air pun dah menyusut. Kita tuangkan air jus asam jawa. Kita kacau lagi. Okey, kita boleh tambahkan santan ya.
kita tambahkan santan ni, kita kacau. Kita belum masukkan lagi apa ya, ketam pula, sotong dia. Okay, saya rasa dah okey dah macam ni. Kemudian bila kita masukkan kerisik, sebab sotong dia tak dimasak lama ya, jadi kita masukkan ke semua bahan ni. Maksudnya kita masak naik sekali macam ni. Nanti kita macam mana lagi ya? Silap cakap kan. Okay, bolehlah kita masukkan daun kunyit dan juga daun limau purut. Okay, sampai di sini kita kita tutup api. Nanti kemudian kita sambung balik semula. Okay, kita tutup api, sambung semula sebab kita nak masukkan sotong. Okay. Okay, kita panaskan kuali ataupun pan. Kalau silap cakap tu maaf ya. Kita nak keluarkan air daripada isi sotong ni. Ini bukan kotoran, ini kulit sotong tapi sengaja saya tak nak buang Ramai je yang buat tanpa dibuang kulit sotong. Okey, kita macam ni setakat macam ni sahaja ya. Kita buang air sotong tadi, setakat macam ni sahaja. Nampak air sudah keluar. Masa ni kita dah boleh tutup api. Tapi saya tidak tengok jam berapa minit saya tak tengok. Sebab sotong ni agak besar sotong katak dia memang besar Okey, dah siap macam ni. Kita pindahkan ke dalam apa Ryan? Ke dalam yang kita buat rendang tadilah, yang dia punya bahan-bahan rendang tadi. Okey, kita masukkan udang tadi. Bila udang tu nampak dah merah baru kita masukkan sotong. Air pula udang dah merah, dah separuh masak. Bolehlah kita masukkan sotong yang kita dah keluarkan air dia tadi, atau kita dah buang air dia Kemudian kita kacau sampai rata, sampai sampai udang tu dah masak. Sekarang dia belum masak lagi kan. Okey, belum masak lagi. Kita kacau sebab kita tidak menggunakan air dalam rendang ni. Maksudnya bila santan pekat tadi je. Setakat ni belum masukkan air lagi Tapi kalau sekiranya nak tambah air, okey je kan. Tambah air sikit pun boleh je. Tapi kita belum bubuh air lagi. Okey, kita biarkan dulu dia marinate sekejap lagi. Okey, kita tambahkan sedikit bahan perasa. Jika suka, tambahkan sedikit gula pasir jika suka satu saya masukkan sedikit je. Okey, kita kacau terus. Okey, jangan lupa dirasa tapi saya dah rasa tadi. Alhamdulillah, dia punya rasa semua okey dah. Alhamdulillah, sedap lah. Okey. Saya telan air liu.
Okey, jom kita tutup api. Dah masak dah ya. Okey kawan-kawan, inilah hasil dia, rendang sotong campur dengan udang. Semestinya cara saya dah siap dimasak dan juga dihidang. Sangat sedap ya kawan-kawan. Alhamdulillah. Sotong apa ya Ryan? Soto katak. Okey, sotong katak ya. Saya pun tanya dengan si penjual, katanya ini namanya sotong katak. Okey kawan-kawan, saya nak cakap sedikit ya. Tadi saya baru baru terperasan ataupun baru perasan ataupun baru sedar ya. Yang kita kehabisan bateri Bateri kita habis. Bateri yang ni ya, mikrofon. Habis. Jadi di tengah-tengah video kita tu tak ada suara. Mohon maaf ya kawan-kawan. Okey, setakat ini dulu ya konten kita. Bagi yang sudi silalah dicuba. Bagi yang dah subscribe tu terima kasih banyak. Yang belum tu sudi-sudikanlah ya. Okey, jumpa lagi di lain konten, di lain tajuk insya-Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.